Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Mari dengarkan cerita legenda Masuri. Tanjung Ruh di ujung tanah, bunga mawar dalam jambangan. Kematian Masuri kerana difitnah, kisah teladan jadi kenangan. Mari dengarkan kisahnya. Pandak Mayah dan isterinya Cik Alang hidup susah dan miskin di selatan Thailand. Mereka kemudiannya berhijrah ke Pulau Langkawi. Walaupun telah lama berkahwin, mereka belum dikurniakan seorang anak. Pada suatu hari, Pandak Mayah ke hutan untuk mencari kayu api. Pandak menemui sekeping kerak nasi yang mengeluarkan bunyi seperti bayi menangis. Lalu diambil dan dibawa pulang. Kerak nasi itu dijamah oleh mereka berdua. Dengan takdir Allah, hamillah Cik Alang dan melahirkan seorang bayi perempuan yang dinamakan Masuri. Sewaktu Masuri lahir, dikatakan padi menguning seakan emas berkilauan. Kehadiran Masuri telah membuka pintu rezeki yang melimpah ruah, dan Pandak bergelar orang kaya Pandak Mayah. Masuri akhirnya dijodohkan dengan Wan Darus, adik Wan Yahya. Sakitlah hati Wan Yahya kerana tidak dapat memiliki Masuri. Namun, langit tidak selalu cerah. Kedamaian hidup Masuri bakal berubah. Mengapa ya kawan-kawan? Wan Darus, suami Masuri, diperintahkan ke medan peperangan bagi menentang Siam yang menyerang Kedah. Ketika ketiadaan suaminya, Masuri melahirkan anak lelaki yang bernama Wan Hakim. Bagai pucuk dicita, ulang mendatang, Wan Darus memfitnah Masuri bermukah dengan Deramang, iaitu seorang pendatang dari Aceh. Masuri dan Deramang ditangkap dan tanpa usul periksa dijatuhi hukuman bunuh oleh abang iparnya, Wan Yahya. Masuri dan Deramang diseret dan diikat di sebatang pokok di sebuah tempat yang bernama Padang Matsirat. Wan Yahya bagi dirasuk, terus menikam tubuh Masuri bertubi-tubi dengan sebatang tombak. Ajaibnya, tubuh Masuri tidak terluka sedikit pun. Akhirnya, Masuri menyatakan nyawanya hanya boleh ditamatkan dengan satu-satunya senjata, iaitu sebilah keris pusaka. Apabila keris itu berjaya diperolehi tanpa berlengah, Wan Yahya terus menikam dengan kejam. Maka mengalir darahnya putih. Angkara fitnah terbukti sudah. Pulau Langkawi bakal merintih. 7 keturunan terima padah. Kata-kata keramat Masuri terbukti sudah. Langkawi diselubungi sumpahan selama 7 keturunan. Begitulah kawan-kawan, iktibar dari cerita ini ialah: pertama, jauhilah sifat memfitnah, jaga lidah dan hati kerana perbuatan itu amat buruk kesannya. Kedua, jangan takut berkata benar kerana kebenaran pasti akan terbongkar jua. Daun mawar, daun selasih. Sekian, terima kasih.